Mak, untuk bahagian bag kan. Selalunya ada macam-macam cara orang buat. Betul? Kat belakang kita ni pun ada mesin satu untuk bag. Leg pull down. Yang ini selalunya orang buka lebar. Betul. Tapi ada juga orang pakai yang V tu kan. V, close grip. Close grip. Betul. Apa bezanya ni? Yang buka lebar lah, buka kecil ni. Okey. Dia dua beza. Okey. First kali jom Mama tunjuk. Okey. Yang ni ialah wide grip. Okey. Okey. So kita ambil berat yang senang sikit. Dan buka soft. Okey. Cara dia kita nafas, hembus. Alright. Kita nafas, hembus. Alright. Okey. Yang ni tengok. Okey. Yang ni dia akan target bahagian upper back. Okey. Tengok dia bahagian atas. Okey. Tengok dia hit kat mana. Bila tarik tu bahagian atas dada ke. Cuba ke tepi kamera. Okey. Cuba tengok. Tengok. Buka baju. Serius tak? Okey. Nak pakai baju kan? Buka. Okey. Ini tadi Abang Faiz kata kita nak bina bontot kedua. So bila kita buat wide grip, okey, apa yang berlaku dia akan nafas, hembus, squeeze. Okey. Dia akan target bahagian upper back. Bahagian atas lower leg. Okey. Tadi sampai ke mana ni? Okey, tadi sampai ke dada, hembus. I see. Squeeze. Nafas, hembus, squeeze. Okey. Cantik. So yang ni kalau korang nak target lebar, ni exercise dia. Dia untuk bahagian, dia akan target bahagian atas, lower legs. Bahagian atas. Betul. So dia untuk lebar. Siapa yang nak lebar, nak dapat lebar, V, lower leg, upper legs. Okey. So sekarang ni kita akan try close grip. Jom. Sorry. Besar sangat. Langgar speaker semua. Langgar mikrofon. Okey. Pergerakan ni ternafas, hembus. Okey. Ternafas, hembus. Sama juga tarik ke dada juga. Okey. Cara dia, ada orang tanya, selalu fikir nak tarik ke pusat ke tarik ke dada? Jawapannya tarik ke dada. Okey. Kalau korang tarik ke pusat, dia dapat lower back. Dia bahagian Christmas tree tu. Sekarang ni cara yang betul tarik ke dada. Okey, bahagian tengah. Okey, dia kena lean belakang ke tegak? dia kena lean sikit. Okey, so dia akan target bahagian lower legs. Okey, jom tengok. Lower legs Lower legs dan juga tengah upper back. Middle. Okey, ternafas. Make sure bila korang turun bawah yang tarik tu squeeze bahagian back lower legs. So, bahagian lower legs. Okey, latissimus dorsi bahagian bawah. Squeeze. Tarik bahagian sini ke? Ya betul. Dia akan nampak. Dia akan target bahagian bawah. Ternafas, squeeze. Alright. Nampak. Alright. Ternafas, squeeze. Very nice. Very nice. Payung. Make sure korang punya siku siku korang rapat dengan badan lah. Jangan buka masa buat tu Okay. Payung. Power dia. Benar,